Kak, boleh tak company buka akaun emas dengan Public Gold? Sejak harga emas yang semakin meroket sekarang ni, saya dapat juga soalan daripada company di Malaysia, macam mana cara nak buka akaun emas dengan Public Gold. Okey, jom saya kongsikan save video ini untuk rujukan akan datang. Bukan individu sahaja yang boleh buka akaun emas dengan Public Gold, bahkan company-company juga boleh buka akaun dan start kumpul emas untuk dijadikan sebagai reserve simpanan company mereka. Untuk Malaysia company, Berhad ataupun sedia Berhad, dokumen yang pertama untuk pendaftaran adalah fotokopi IC shareholder yang ada pegangan company lebih daripada 25% ataupun authorized representative. Yang kedua adalah board resolution. Yang ketiga, certificate of registration. Yang keempat, form 924, 13, 44, 49 dan latest annual returns. Dan yang terakhir, memorandum of associations. Selepas Tuan Puan bagi all these document, saya akan bantu daftarkan akaun emas untuk company, dan company-company sekarang dah mula boleh menabung dan kumpul item emas yang besar-besar seperti 250 gram gold bar dan juga 1 kilo emas. Company owner yang nak saya bantu mulakan simpanan untuk company anda, boleh terus klik link di profile. Saya doakan anda terus konsisten menabung aset emas.